Ustaz Muhaimin, takkanlah awal-awal ni dah nak menipu. Cubalah jadi jujur, declare apa yang patut. Ini nak sorok-sorok pula. Macam takut kan? Dalam biodata ditulis dengan jelas Guru Tauliah Negeri Perak sehingga sekarang ni. Betul? Tapi Ustaz Muhaimin, tauliah mengajar dekat Perak ni tidak akan disambung jika terlibat dengan politik. Dan Ustaz Muhaimin jadi calon Perikatan Nasional di PRK Air Kuning. Maknanya, Ustaz Muhaimin dah hilang kelayakan sebagai seorang guru bertauliah di negeri Perak. Nampak? Ke buat-buat tak nampak ni, Ustaz? Ustaz tak declare ke dalam borang tauliah mengajar agama Islam di negeri Perak? Declare ke tak ni? Ustaz kena jujur. Ustaz kan ada jawatan NYDP PAS kawasan Tapah. Betul? Ketua Pemuda PAS kawasan Tapah. Betul? YDP PAS kawasan Tapah dan pengurusi Perikatan Nasional Tapah. Betul? Dan semua jawatan itu, Ustaz, adalah jawatan politik. Nampak? Valid ke lagi tauliah mengajar Ustaz tu? So Ustaz, janganlah bohong. Ceritalah yang betul, declare yang betul. Dan lepas pada ni Ustaz, tolong declare dengan Kerajaan Negeri Perak bahawa Ustaz terlibat dengan politik, bahawa Ustaz tidak layak dapat tauliah mengajar. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asas kepada pemimpin yang baik adalah berterus terang dan jujur. Gitu.